Okay, bismillah kita start kita punya study Jumaat Barakah dengan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asif bin Khairul Nizam. So, dalam sesi closing bell ni, saya akan recap untuk Bursa Malaysia dan kaunter-kaunter saham. Disclaimer, ini hanya tujuan pembelajaran saja. Kita akan study chart-chart yang cantik, chart-chart yang tak cantik, dan saya tak trade saham dan pernah trade saham, tapi untuk masa sekarang belum sambung untuk trade lagi. So saya hanya fokus buat masa ni untuk FCPO saja dan tak terlepas daripada saham lah. So saya masih study dan belum trade lagi lah. So kalau siapa ada tujuan untuk buy and sell mengikut analisis saya, pastikan tahu risiko, pastikan counter tu halal dan ini bukan tujuan buy call lah. Okay, kita start dengan indeks FKLI. Okay, kita tengok minggu ni dia membuat dia buat macam hammer kat sini dan lower tail dia melantun balik kan dekat previous support kat sini. So kat sini ada resistance, dia break, lepas tu dia melantun dekat sini. So nampak nice, masih bullish kat sini. Mungkin dia berehat lepas ada long upper tail kat sini. Ada resistance 1, 2, 3, 4, 5 minggu dia try nak break higher tapi tidak. Lepas tu dia come with black strong candle dan sekarang dia try untuk bertahan lah dekat 1650. So kalau kita tengok daily, tengok okay, hari Isnin 9 hari bulan. So opening dia masih meneruskan kejatuhan, tapi hari Selasa dia rebound balik dekat kita punya support become resistant ni. Ada support kat sini, lepas tu dia melantun sampai hari ini Jumaat. Dia tutup dengan black candle 1680. So kita boleh adjust kita punya support mungkin dekat sini ataupun kita stay kat sini. Tapi kita tarik sebab tak cantik, sebab sini kan dia dah break kita punya small consolidation kat sini with strong candle minggu lepas, dan sekarang dia masih bertahan dekat sini lah. So kita tengok adakah dia akan comeback minggu depan ataupun dia terus break kita punya support line dan dia terus jatuh. Tapi untuk minggu ni dia masih bertahan dan dia rebound. Okay, kita tengok stok yang membuat kenaikan minggu ni kan. So kita tengok yang paling berjaya. Okay, ini tak, ni counter cancing. Okay, kita nampak hari ni biji bumi dia rebound daripada dia jatuh gila-gila kat sini kan. So 3 November dia pump jatuh, lepas tu hari ni dia cuba untuk continuous rebound lah. So kita tengok daily. Okay, daily kat sini dia dah break upper gap kat sini. So nampak nice, tapi volume masih flat kat sini, so tak cantik. Tapi price up, so kena hati-hati. Mungkin sebab counter ni memang selalu buat abnormal. So bila abnormal macam ni, kita takut dia jadi macam ni lah. Bila dia jatuh pump terus kan, dia makan macam ni. Tengok ni abnormal ni, price naik, candle kecil-kecil, besar-besar, tapi volume consistent above average kat sini kan. So hati-hati, agak bahaya. Apa lagi, kita tengok ada tak study kat sini pun sama kan, dia jadi macam tu.
So beware dengan counter ni, dia selalu habit dia memang abnormal. Lepas tu dia pump, lepas tu dia jalan lagi, dia pump, dia dump. So hati-hati, mungkin kalau ada sign yang tak cantik, kita boleh exit terus lah. Okay, kita tengok lepas tu. Tak cantik. Okay, ini the gap minggu lepas, hari Isnin. Dan minggu ni dia gap up, tapi dia try fill this gap, this lower gap kat sini, dan dia berjaya lah. So hari ni dia teruskan melantun. Tapi untuk overall weekly chart, nampak macam dia tengah downtrend lagi lah. So masih tak cantik. Tengok ni naik 11% go up. Tengok sini masih tak cantik lah. Dia baru buat reversal. Varia tak cantik. Ni pun tak cantik. Okay, ni 9%, bawah 10%. Okay, ini dah naik banyak dan minggu ni dia rebound kembali. Kita tengok adakah dia boleh break di tajam punya resistance kat sini. So kita tengok adakah dia dapat ataupun tidak. Dia break dia punya support dekat sini. Kalau dia break support, tak nice. Kalau kita tengok base dia, mungkin dari mana, dia dah naik banyak kan, dia konsisten naik ni. So base dia mungkin dari sini. Okay, dia flat lama di sini. Berapa tahun ni? Dalam 10 tahun dia flat. Lepas tu dia terus ada accumulation kat sini dan dia breakout. Tapi breakout dia tak ada volume. Mungkin sebab counter ni memang counter besar, counter berat. So bila dia breakout kat sini, dia terus puff. Dan minggu ni pun dia try untuk rebound kembali. Okay, itu untuk United Plantation, UTD Plantation. Okay, Green Tech masih jatuh. Switch sama macam PJ Bumi tadi kan. Dia abnormal, naik kecil-kecil, candle kecil, tapi volume keep higher. Tapi sekali dia pusing, nampak jadi macam ni. Ini pun sama macam Silver Ridge. Bila dia naik, dia tak ada pullback pun high volume, candle kecil-kecil, slow naik, tapi volume rising kat sini. Tapi bila dia pusing, tengok dia pusing selamba je, walaupun volume tak high, tapi dia selamba je. Kat sini pun volume lebih kurang. Ini besar juga, tapi yang ini tak besar sangat. Mungkin dia 2 kali dia pump and down kat sini. Sini dia last selling kat sini dan dia jatuh terus. Kat sini pun dia try lagi kan, walaupun dekat bawah dia try lagi juga. Kat sini nampak, sini candle kecil naik, volume high, sekali dia dump, habis semua kan. So itu yang kita tak nak. Bila kita jumpa abnormal movement volume, kita kena exit awal-awal lah, daripada kita terkena macam ni. So dia berlaku pun mungkin setup dia pun tak cantik juga kan. So kalau kat sini kita tengok dia tajam-tajam juga kan. So dia pull back kat sini dan dia melantun kuat. Kat sini pun dia catching the knife. Kat sini tak ada setup yang cantik, kat sini pun tak ada setup yang cantik. Dia naik, mungkin trader yang FOMO nampak banyak naik. Ini yang selalu trader terperangkap. So bila dia jatuh kau-kau lah untuk switch. Okay, ini 6% untuk minggu ni. Okay, ni cantik, naik slow-slow, cuma ada resistance strong kat sini. Tapi sekarang dia masih konsisten naik. Volume pun nampak masih valid sebab dia naik. Dia pull back, low volume, dia breakout. Ni low volume, masih breakout cantik. Kat sini dia breakout, lepas tu dia pull back. Kat sini dia breakout, dia masih above kita punya support kita masih naik kat sini. Low kita lah, low
jadi low high. Okay, kat sini dia breakout lagi. Kat sini pun support. Dan minggu ni pun dia breakout lagi. So cantik. Tapi kita tengok adakah dia dapat break previous resistance April 2022. Tapi buat masa ni kita tengok dia tengah kumpul. Kalau dia break mungkin dia boleh break higher. Tapi kalau dia tak boleh mungkin dia jatuh balik. So mungkin kita tengok index juga. So index masih bertahan. Dia pun masih kumpul-kumpul lah untuk dia buat pergerakan. Okay, untuk KPJ kita tengok. Okay, KPJ pun dah naik banyak sama macam United Plantation tadi kan. So mungkin base dia dah dekat bawah sini. Dia dah jalan banyak. Dia dah breakout. So breakout dia pun dekat sini kan. Dia breakout dia tak strong volume. Sebab mungkin counter berat kan. Counter besar. Kat sini pun sama. Dia flat 10 tahun. Lepas tu sekali dia break semua consolidation punya 10 tahun ni. Boom, dia naik terus kan. Tapi kena careful sebab counter berat ni dia slow and steady. So kita tak boleh harapkan dia setahun 100%. So ini dah berapa tahun kan? 2 tahun. So masih belum capai 100%. So mungkin untuk counter-counter besar blue chip ni kita target untuk makan dividen dan capital gain lah. Ataupun kita kumpul-kumpul. Bukan untuk trade yang swing macam bawah setahun kan. Kita nak dapat big movement kan. So ini sebab dia counter berat, dia naik slow. Tapi bila dia turun pun dia turun slow. Dan tak spike macam counter-counter yang naik laju, turun pun laju. So ini trader yang suka slow and steady. Mungkin stok-stok yang berat boleh consider lah untuk study. Tapi untuk player yang agresif mungkin dia boleh pilih untuk stok yang volatile. Okay, kita tengok Glomax. Okay, sini masih sideways, downtrend. Okay, kat sini tak volatile sangat. Okay, ini masih meneruskan kenaikan. Tapi masih macam tak beberapa momentum sangat. Cuma kat sini dia try move higher, move fast. Kita tengok adakah dia boleh konsisten untuk buat kelajuan yang dia buat ni. So mungkin base dia kat sini, dia breakout dan dia sambung lah. Tak mengaji plantation pun masih sideways. So ada sektor-sektor yang memang dah naik lama. Tapi ada sektor-sektor yang baru nak buat reversal. So kat sini lepas ni pun dah flat kat sekarang ni. Tak cantik. Okay, sini masih bertahan, masih menaik. Mungkin base dia kat sini. Tapi kita tengok daily. Okay, daily macam nice. Dia breakout kat sini. So masih bertahan kat sini. Kalau dia maintain above resistance line, masih cantik lah. Kita tengok volume pun kena hati-hati. Tapi bukan bermakna untuk exit lah kalau ada position. Kena tengok purpose kita exit dan entry kenapa kan. So ini dia makin keep moving downward sebab kat sini dia uptrend. Tapi overall masih bertahan, masih tak ada sign yang jelas untuk dia pusing lah. So sekarang dia masih bertahan. Okay, ni cantik. Ni masih flat. Okay, itu je untuk kita tengok bullish. Sekarang kita tengok yang bearish. Kita tengok counter-counter yang tak menjadi minggu ni kan.
Okay, kita tengok sini sebab dia dah jatuh banyak sinaran. Yang lain tengah flat, tengah reversal, dia masih duduk bawah tu. So, kita tak nak trade yang counter-counter kat bawah lah. Kalau kita beli kat bawah ni, contoh kita tengok mungkin dia akan naik balik. Tapi tidak lah. So, dia flat kat sini. So, kita ingat dia price murah. Memang murah, tapi adakah dia nak naik kan? So, kita tengok BSTech. Okay, BSTech ni dah dekat atas. Tapi minggu ni, dia black candle 6%. So, sebab dia dah naik banyak. Mungkin dekat sini dia dapat naik. Okay, cantik untuk study. Dia ada buat test dan dia breakout kat sini. Okay, kat sini dia naik banyak. Okay, kat sini pun kalau kita tarik dari breakout sampai sekarang dah 200 kan, hampir 200% dalam 2 tahun juga. Ni yang kata kalau player yang agresif, dia tahu dia boleh tahan untuk take this pullback kan. So pullback ni berapa puluh persen kan. Berbanding KPJ dengan United Plantation tadi, mungkin dia turun pullback slow tapi dia naik slow and steady kan. Tapi kalau counter-counter yang laju pergerakan dia, naik laju turun pun laju. So kat sini 40% turun balik kan. So kena study mana yang sesuai untuk kita punya emosi dan mana yang sesuai untuk kita punya style lah. So adakah kita jenis suka agresif ataupun kita suka yang menyimpan, yang hold, yang trade untuk dividen, ya itu lain. Kita tengok lagi 4% minggu ni. Negatif 4%, okay, tak ada apa-apa, flat. Ni lagi pun tak ada apa-apa. Okay, itu untuk bursa overall nampak macam masih, kalau indeks tadi mungkin counter-counter blue chip nampak masih bertahan, tapi nampak counter lain masih downtrend, masih flat, masih ada yang nak buat reversal. Tapi yang dah jalan uptrend sekarang tengah pullback dan berehat. So itu untuk bursa minggu ni. So kita tengok apa lagi. Itu je kot untuk closing bell. Kalau ada apa-apa suggestion boleh drop komen, ataupun ada soalan boleh drop komen untuk sesi-sesi closing bell yang akan datang. So ini first kita buat sesi ni, mungkin insyaAllah kita akan konsisten untuk minggu yang akan datang. So sekali lagi sebelum kita tutup sesi ni, saya ingatkan ini disclaimer, bukan buy call. Kita hanya study market. Saya tak trade saham, dan risiko trader sendiri kena tanggungjawab. So pastikan counter tu syariah, study betul-betul sebelum masuk. Kalau belum yakin, kita paper trade. Macam saya pun just study je kan. Kita tengok market habit counter ni macam mana untuk futures trade. InsyaAllah kalau kita tengok masa depan macam mana kan. So saya sekarang fokus untuk FCPO. Kita tengok dulu, kita fokus untuk FCPO. Tapi kripto, instrumen lain kita study juga, sebab dia berkaitan sama macam chart reading, technical analysis. So kita study je semua. Okay, itu je untuk sesi closing bell. Kita tutup tasbih dengan tasbih kifarah dan suratul Al. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. So terima kasih dah study sama-sama. Kita jumpa minggu depan insyaAllah. So kalau nak tengok daily saya update tentang futures market, boleh subscribe lah. Kita insyaAllah akan buat upload video je, belum live lagi. Mungkin saya akan upload setiap pagi sebelum opening FCPO dalam 10.30 insyaAllah. Okay, thank you. Assalamualaikum. Bye bye.